karangan dia. Contohnya kita La Tahzan, tapi berunsur as-sufi. Jadi persoalan dia, orang awam boleh baca tak kitab-kitab dia, walhal dia tu akidah berunsur Wahabi, tajsim dan sebagainya. Masalah dia berkenaan karangan-karangan yang lain. Ya, kena waspada lah. Kita nak kata kitab dia tak boleh pakai itu, kata 100%. Kita kena tengok yang salah tak boleh. Baik. Dan ni masalah nak sebut salah. Ada pula setengah orang beranggapan dia kata kita ni kena dengar daripada dua pihak. Dengan ahli sunnah pun kita kena mengaji, dengan Wahabi pun kita kena mengaji, supaya kita boleh bezakan. Dia guna akal. Ini masalah dia. Itu yang masalah besarnya. Kita nak jadi hakam. Kita nak jadi hakam. Kita kena sekolah kedua-dua, dia kata. Bila kita nak jadi hakam, kita tak tahu undang-undang hakam macam mana. Kita tak tahu. Kita jadi hakam, itu guna nafsu, macam kalau kita jadi hakam bola. Ini Manchester United orang kita. Kan ni kan kita tak si pipik lah, si pipik sekarang. Kita faham betul-betul lah. Kita kena adil juga. Kita kena faham undang-undang dia tu lagu mana yang salah. Tiba kita tak faham Quran pun kita tak faham, macam mana kita nak jadi hakam? Tak boleh lah berganti. Kita nak ambil alat ukur yang mana yang saya kata tadi. Kita nak jadi hakam tu, kita nak guna alat ukur mana. Kata Al-Quran ni tak salah, misalnya betul dia. Al-Quran ni orang guna nafsu, dia bohong. Bohong. Dia dalam YouTube ke, cuba tengok. Dia nak hujah, dia royak kata di dalam hadis Abu Daud dia mukas dia. Tiba dia tanya di mana? Ini mereka, dia suka. Dia bohong boleh kata Rasulullah. Apabila ni orang panggil tak jika tak boleh. Kalau orang lagu ni dia panggil, kalau dia dalam istilah hadis dia panggil ditolak sudah. Walau bertaubat pun tak boleh terima dah riwayat ni. Macam mana kita nak pakai kitab karang dia? Orang panggil orang wabah, orang simpan bohong kadzab. Sebab buku terbaru dia saya baca, dia kata bermula aras tu tempat duduknya Tuhan, bermula kursi tu tempat letak telapak kaki Tuhan. Ada hadis dia buat. Mau dengan qadamai. Hakikat adalah hadis tu satunya kita kata kalau di dalam tajuk sanad tu